Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Tengok ke ya. Tengok Tuhan katanya kalla. Kalla. Sebenar dia terjemuhnya kalla bermakna haqqan, sebenarlah. Inna kitabal abrar, bahawa surat amale orang yang baik-baik. Kitabal abrar dan surat amale orang yang baik-baik. Surat hak yang dicatatkan kerja amale orang-orang yang baik. Kalau gitu siapakah al-abrar? Siapakah yang dikandaki al-abrar? Segala orang yang baik. Hak yang dimaksud di sininya, dia tafsirnya mukminin, atau segala orang yang berimi. Hati murad dengan al-abrar di sini kena pada al-mukminin, segala orang yang beriman. Berimi, murad dengan berimi ni, berimi yakni dengan segala rukun-rukun imi yang 6. Berimi dengan Allah, berimi dengan malaikat, berimi dengan rasul, berimi dengan kitab-kitab Allah, berimi dengan hari kiamat, dia berimi dengan qada-qada Allah. Hati panggil al-mukminin, orang yang ada kepercayaan. Dia percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul. Hingga ki hati murad dengan al-abrar, iaitunya mukminin, segala orang berimi, yakni berimi dengan segala rukun imi yang 6. Lagi pula berimi itu yang benar pada imannya. Berimi itu dia berimi hak benar pada iminya. Ya ada juga imi tapi tak benar pada imi. Buat lolok je kata berimi. Macam orang munafik je ke. Imi dia benar tak? Tak. Dia buat lolok je. Kalau orang suruh mengucap, dia mengucap. Kalau orang tanya dia, mu berimi dengan Allah? Berimi. Berimi dengan Rasul? Berimi. Hati dia tidak ada kepercayaan. Buat lolok. Hati berimi juga tapi ia tak panggilnya benar pada iman. Naknya mukminin yang berimi yang benar pada iminya. Imi hak sungguh, imi hak sejati. Dia kait dengan kata berimi yang benar pada imi ni, nak keluarnya orang mukmin pada zuhir saja. Berimi pada zuhir saja, seperti orang munafik ke, mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Berimi pada lidah saja, mengaku pada lidah saja, tapi hati dia tak mengaku, dia tak terima. Nama orang itu berimi tapi tak benar pada imi. Maka imi hal lagu ni Tuhan nafi ada. Wa ma hum bimu'minin wa minan nas, dan setengah daripada manusia may yaqulu, mereka berucap kata amanna billah, kami telah berimi dengan Allah, wal yaumil akhir, dan kami telah berimi dengan hari akhirat. Mulut kata je begitu, tapi hati dia tak ada berimi sekali. Maka Allah Ta'ala menafikan dengan katanya wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu yang berimi, yakni pada hakikatnya tak berimi mereka. Moga berimi pada mulut, hati tak. Sebab itulah dia kata di sini al-abrar ditafsirkan dia dengan al-mukminin. Dikanaki yang berimi di sini yakni yang benar pada imi. Bukan kata berimi buat lolok-lolok saja dak lah macam orang munafik tu. Tidaknya.
Kalau gitu innal abrara lafi illi innal abrara inna kitabal abrar lafi illiyin. Kitab surat teh dicatatkan amalan orang berimi di mana tu? Tuhan katanya lafi illiyin. Sungguhnya pada illiyin. Duk di illiyin surat dia tu. Di mana tu illiyin? Pada tepat di bawah arasy. Atas pada langit yang ketujuh. Duduk situ tu. Surat awak tulis catat te amalan orang abrar. Ditaruh pada tempat tu. Dia di bawah arah atas pada langit yang ketujuh. Maka syurga pun duduk di bawah arah tu jugalah. Habis. Dan kata setengah daripada ulama tafsir. Dia kata kena illiyin itu ialah buku perhimpunan amalan malaikat. Maknanya apa amalan hak orang mukmin duk kerja tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam, maka semua tu malaikat duk catat masuk dalam buku tu. Amalan kita orang beriman ke, duk kerja tiap-tiap hari, duk kerja tiap-tiap malam, Malaysia kita ada buat amal ni, semua ni malaikat duk catat ni, bukan saja-saja ni kita ada buat apa-apa ni. Kita kecek gapo dia malaikat catat. Gerak-geri kita malaikat catat. Kita duk mengaji hari ni malaikat dah catat, weh hari Jumaat duk mengaji ni. Oh, kebajikan, tulis kebajikan. Kelebihan orang mengaji ni, cara mana kelebihannya? Tulis kebajikan. Oh, malaikat dah catat belaka ni. Ni buku hak catat. Kita amalan kita orang beriman. Hak malaikat dah buat catat, itulah nama dia illiyin. Inilah makna illiyin. Itu setengah dapat kata begitu. Dan segala mukminin itu, ya katanya, termasuknya manusia dan jin. Bila kata mukminin, dia termasuk dua. Manusia yang berimi. Jin yang berimi. Karena manusia tu dia ada dua golongan. Ada manusia yang kafir, ada manusia yang mukmin. Begitu juga puak jin. Ada jin yang kafir, ada jin yang mukmin. Ya jin pun supaya kita manusia juga. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Pas yang mukmin tu ada hak taat, ada hak deraka. Jin pun supaya tu lah. Mukmin tapi ada hak taat, ada hak deraka. Supaya. Kalau gitu dia tak ada kira lah mukmin termasuknya jin dan manusia. Bila hak berjuruh, maka termasuklah dalam kata al-abrar, segala yang orang yang baik. Segala orang yang baik, segala jin-jin yang berimi hak baik-baik. Termasuk dua, manusia dan jin. Maka illiyin ni dia katanya akas bagi si jin. Akas ni tukar kelik. Bagi si jin. Ada pun si jin dulu ke, iaitu buku dibuat catat perhimpunan ni amalan orang kafir. Dia panggil si jin. Adapun illiyin buku dibuat catat perhimpunan ni amalan orang mukmin. Dia panggil illiyin. Tu surat teh amalan. Orang kafir dia panggil si jin. Adapun orang beriman dia panggil illiyin. Tu nama surat teh amalan. Awak catat amalan orang beriman. Nama illiyin, surat catat teh amalan orang catat orang kafir namanya si jin. Tengok dah. Kita berhenti ni, tengok Tuhan ada ayat ni. Apabila Tuhan sebut illiyin, Tuhan buat soal. Wa ma adraka ma illiyun. Dan tiada engkau ketahui, tiada engkau tahu, wahai Muhammad, sendiri engkau tak tahu dengan semata-mata dirimu Muhammad. Ma illiyun. Apa illiyun? Apa illiyun? Engkau tak tahu Muhammad semata-mata mung. Hanya yang engkau ketahui itu Muhammad dengan wahyu, yang dengan wahyu daripada kami. Mung boleh tahu juga tu. Dengan apa ni? Dengan wahyu daripada kami ni. Kami Tuhan lah. Kami boleh tahu ni. Sampai itu mung boleh tahu ni. Pas bila Nabi tahu, Nabi menyapai kita. Kita pun boleh tahu juga. Gapo dia illiyin? Ni kita dah mengaji ni. Tahu dah. Gapo dia illiyin? Gapo dia sijin? Kita boleh tahu dengan sebab kita belajar mengaji. Ni labuk orang dalam mengaji.
Ni kalau kita tanya tak mengaji, apa iliyin? Apa sijing? Tak tahu mana aku tak ada mengaji. Ada mukamu ya. Orang mengajar tak mengaji. Tidaknya. Habis itu. Habis tengok Tuhan tanya Nabi, mu tak tahu Muhammad, kalau aku tak beritahu apakah iliyun. Ni mu boleh tahu juga Muhammad, itu adalah wahyu daripada aku. Aku beritahu. Sebab itulah boleh kamu tahu tu Muhammad. Ni menunjuk kata mu jadi rasul semua ti Muhammad. Bukan hok mudak ni, hok mudak oyak ni. Tengok. Habis. Lagi pula nyo iliyun tu gapo dia kitabum marqum. Iaitu iliyun tu kitabum marqum. Dia takdir iaitu ni ke isyarat pada kitabum tu jadi khabar mubtada masuk. Takdirnya huwa kitabum marqum. Huwa iaitu iliyun tu. Ataupun rojak klik pada kitabul abrar tu, surat catat amalan orang mukmin tu, ialah kitabum marqum, ialah buku yang ditulis nama ahli syurga. Kitab hok catat tulis nama ahli syurga. Nama ahli syurga ni tu dah catat dalam tu. Orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga. Ada catat berlaku, ya catat syiat dah. Orang ahli syurga ni. Ia syahaduhul muqarrabun, menyaksi akan dia, akan buku yang ditulis nama ahli syurga tu, menyaksi oleh segala malaikat. Malaikat mana? Yang muqarrabin, malaikat yang hampir-hampir, yang martabak dia hampir-hampir, martabak dia mulia-mulia, martabak yang tinggi-tinggi di sisi Tuhan. Atau malaikat muqarrabin ni malaikat yang hampir dengan Tuhan. Apa nama malaikat yang hampir dengan Tuhan? Yang ni malaikat hak mulia-mulia, malaikat hak lebih-lebih, hak pekat tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau jadi saksi. Ni orang ni ahli syurga. Teraya ahli syurga. Yusuf ahli syurga. Ma'i ahli syurga. Malaikat nyasilah kepada orang ahli syurga. Tapi orang ahli syurga, jalan ni dia, kerja areanya, jalan ni syurga. Rajin mengaji, rajin wa ammah, tu dianya. Jalan ni. Apa? Jalan ni syurga, rajin ahli syurga, jalan ni dia, syurga. Rajin wa ammah, rajin mengaji. Tu dianya. Duk dia tu senantiasa lah taati Allah, duk ibadat dengan ibadat Tuhan. Kerja buat pun jadi ibadat belaka kita katanya. Ni orang ahli syurga tu ciri-ciri dia dah tu. Kalau dia main liar, dia main lagi tu kok, dia dah tu. Alamat gapo dia tu, fikir tengoklah. Ya ciri-ciri dia dah. Kerana dia Tuhan buka jalan lebih kemudahan. Lebih-lebih lagi rajin mengaji dia lah tu. Kerana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang jalan ni, jalan ilmu ni, dia biasa rajin ngaji, amalan dia mengaji dia. Tu orang panggilnya, orang ni Tuhan memudahkan baginya jalan pada syurga. Tak payah dia masuk syurga. Hanya orang ahli syurga. Sebab itulah Nabi katanya, mu nak tengok gedak ahli syurga. Tanya para sahabat, no, siapa dia wahai Rasulullah? Orang belajar, orang yang mendengar. Orang inilah orang yang Allah Ta'ala merdeka daripada pingaku. Itu dia dah ni. Itu semoga kita masuk dalam jumlah tu deh. Semoga. Dan kita berdoa lah. Kita masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala merdekakan kita daripada pingaku. Kan kita dalam medan ni, jalan ni mudah untuk nak pergi pada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada payah. Tu dianya. Habis. Malaikat ni pekat tak serupa. Ada hak dekat mana, ada hak jauh sikit. Dia martabat dia mulia tinggi di situ. Dia ada martabat dia. Dia supaya manusia ni boleh. Supaya makrifat kita ni kenal Tuhan ni. Tak sama makrifat. Kenal Tuhan ni pun. Dia tak sama. Hak muqarrabin ni hak mulia-mulia, hak tinggi-tinggi dari sisi Tuhan. Dia panggil muqarrabin. Hampir. Dia hampir ni bukan hampir maknawi, ni bukan dekat semua ti. Bukan dekat dengan dekat tepat tu dah.
Duduk dekat kita dah. Hafiz dengan maknanya mulia, tinggi di sisi Tuhan. Malaikat ni duk menyaksi ni. Menyaksi lagu mana? Menyaksi dengan buku tu, menyaksi bahawa fulan bin fulan. Fulan ni kinayah daripada nama ni. Bolehlah fulan tu. Boleh kita katanya fulan Ma'i bin fulan bin Abdullah. Ma'i bin Abdullah. Aman, selamat daripada neraka. Catat syahadah. Orang ni orang selamat aman daripada neraka. Orang ni ahli syurga. Malaikat jadi saksi. Orang ni ahli syurga. Tu menyaksi malaikat muqarrabun, dia menyaksi bahawa fulan bin fulan dia aman selamat daripada neraka. Inilah puak-puak malaikat bakat-bakat duk menyaksi. Aman. Aman. Iman tu yang pada aman dah tu. Aman, iman. Iman ni asalnya iman. Amanah asalnya amana. Yu'minu asalnya yuminu. Imanan asalnya imanan. Tukar hamzah yang kedua jadi yo. Jadi iman. Iman yang mustaq daripada hak sulasinya aman. Aman. Maka iman dia ambil pada aman. Inilah nak kata orang mukmin, orang yang beriman, orang yang aman. Orang yang selamat, orang yang sejahtera, orang yang senil ni. Orang mukmin, orang selamat, orang sejahtera, orang yang senil ni. Mana kita orang mukmin ni, orang yang ada iman, ada kepercayaan. Bila ada iman gak selamat, aman, sejahtera, senil ni dah kita. Apa dunia duk susah ni? Cuma dunia ni tempat uji. Orang iman ni dia orang aman, orang selamat, orang senil ni. Pas dia mau tanya hendak susah ni, susah dunia. Dunia tempat uji. Tengok ke tu puak-puak rasul tu, Tuhan uji berat pada kita lagi. Dunia tempat uji. Tapi nak kata bila ada iman, mati di atas iman, orang ni mati atas aman. Tempat nyata sungguhnya di akhirat. Aman semoti senilai semoti orang beriman. Sebab itulah kata orang mukmin ni orang aman. Orang Islam orang selamat. Aslama yuslimu yang pada salima yaslamu. Mana selamat? Orang Islam orang selamat. Orang beriman orang aman. Tu aman selamat. Sebab itulah kita nak jadi aman. Kita nak jadi selamat kita dunia akhirat. Kita kena jadi kita ni orang beriman dengan sebenar-benar iman. Jangan iman celuk lah. Jadi iman sebenar-benar iman. Habis. Seperti sijil dia katanya. Sijil ni buku yakni yang ditulis nama-nama ahli neraka. Sijil tu buku buat tulis ahli neraka. Orang neraka nama yang ada syahadah. Fulan bin fulan ahli neraka. Tidaknya. Iliyin buat tulis ahli syurga. Fulan bin fulan nama ahli syurga. Pak kita lah mana tak tahu ni percaya ni. InsyaAllah kita dah iliyin. Teraya bergia-gia ahli syurga. Siaplah kodah. Malaikat bakal nak menyaksi dah. Allah, hani tu hadat cerita benar lagu ni. Harap-harap gitu. Dia buat sedap hangat. Dia kena tak takut hati. Kalau buat sedap hangat dia, berani berdakwah dah. Kalau takut hangat tak boleh juga. Duk sederhana kita ni. Harap pewik dah, takut pewik dah. Lama ke, duk lain apa kita ni. Takut juga weh. Minta doa Tuhan jauh lah. Hidup ni lah. Harap-harap dah lain ni tidaknya. Habis. Innal abrara lafi na'im. Tuhan katanya innal abrara lafi na'im. Bahawa segala orang-orang yang baik-baik itu, bahawa segala orang yang beriman itu, hukumnya Tuhan hukum sendiri ni lafi na'im, sungguh pada dalam nikmat syurga.
dapat boleh duduk di dalam nikmat syurga. Orang abrar, orang yang berimi, yang berjuruh-juruh, yang benar pada imannya, Tuhan janji siap dah. Kata orang ni dapat boleh duduk di dalam nikmat syurga. Ni janji Tuhan ni. Dan Tuhan janji siap dah. Sebab itulah alhamdulillah kita dapat berimi syukur pada Allah. Kita masuk dalam abrar dah. Orang berjuruh semaya pun tak tinggal, mengaji pun duk mengaji, dan suka buat kebaikan, tak itu ke masalah abrar. Inilah janji Tuhannya, sungguhnya duduk di dalam nikmat dalam syurga ni, duduk dalam nikmat syurga, dan kesedapan syurga ni kau tak nak kecek dah, tak habis-habis bila, tak habis-habis kira banyak. Kau makin hari kau makin tambah sedap, kau makin hari kau tambah sedap. Tu nikmat syurga ni. Ini tempat duduk bagi orang abrar. Ini adalah janjian daripada Allah. Alal araiki yanzurun. Di atas kati-kati. Araik ni jamuk daripada arikah. Atas kati-kati. Tapi kati itu di dalam pelamin. Pelamin ni bahasa kitanya kelambu. Katil ni mesti ada kelambu gambar dia. Katil mesti ada kelambu. Kain dia buat jangok lah. Dia panggil araik. Kalau katil kalau tidak ada kelambu, katil mesti tidak ada kelambu, katil saja dia panggil sarir. Sarir jamak ya saraid. Sarid saraid, katil mesti biasa tak duduk ni. Ni dok katil ni dia dihiasi dengan kelambu-kelambu. Alal araik, di atas kati-kati. Dia hak di hiasi dengan kelambu-kelambu tu. Di atas kati-kati, di dalam pelamin, di dalam kelambu, di dalam tirai-tirai, katakanlah. Duduk atas kati yang di dalam pelamin tu yang zurun, memandai mereka itu al-abrar, memandai akan segala nikmat yang dikurnia pada mereka itu. Duduk di atas kati pakai tengok nikmat lah. Kesedapan tu, kesedapan ni, ikut tengok gapo dia. Sedap lah ko nikmat syurga ni. Tak ada bunuh, tak ada makan, tengok saja tu sedap dah. Ini segala nikmat yang diberi oleh Allah pada mereka. Nikmat kau tak biasa tengok dengan mata kepala, tak biasa dengar dengan telinga, nikmat tak biasa telitah di hati-hati mereka. Tiba-tiba boleh tengok nikmat tu tak ada. Dek tak hati dah tengok nikmat, dah sedap dengan tengok-tengok nikmat. Dah sunuknya. Tidak. Itulah alal araik, di atas kati yang zurun, melihat mereka itu al-abrar, yakni akan nikmat-nikmat yang mana Tuhan beri pada mereka itu. Dah tengok nikmat tu lah. Kalau kita tengok dari tafsir Ibn Katsir, yang zuruna, tilik mereka itu yakni kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Alal araik yang zuruna, yang zuruna ila Allah azza wa jalla. Tengok mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk atas kati tu, kati yang ditirai-tirai, kati buh kelambu tirai molek-molek kak, duduk menyingai kau atas kati, tengok kepada zat Tuhan. Tak sedap lagu mana. Tengok zat Tuhan lebih sedap daripada nikmat syurga lagi. Nikmat syurga ni kata nikmat yang sedap cekak dah. Bila tengok zat Tuhan, lebih sedap daripada nikmat syurga lagi. Tengok siapa lupa habis nikmat-nikmat syurga bila tengok zat Tuhan. Mana dah tengok tu? Di atas kaki dia tu. Allah ni Tuhan kita benda-benda dah ni. Ni Tuhan dia ni bagi orang abrar, orang berimi dengan sebenar-benar ini, orang yang juruh. Inilah ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau wahai Muhammad kena. Engkau ni khitab pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Engkau boleh kenal wahai Muhammad fi wujuhihim, pada muka mereka itu abrar. Kenal dah akan cahaya bersinar nikmat dan suka hati. Mu tengok kenal Muhammad.
Orang dalam nikmat mu tengok muka pun kena dah Muhammad. Nampak berseri muka. Nampak manis muka. Nampak suka hati. Padahal hati tak nampak. Tapi tengok luar masa tu, baik tengok suka hati dia tu. Dia begitu sengerti. Cuba tengok di atas dunia ni pun. Orang duduk dalam suka, duduk dalam serenok ke. Kita tengok air muka pun nampak manis. Tak itu ke? Nampak berseri. Nampak air muka dia hening. Ini orang duduk dalam sini ni. Dia tengok kena air muka tu. Orang duduk dalam serenok ni. Cuba kalau tengok orang duduk dalam susah. Kita tengok muka orang dalam susah hati lah ke mana. Muka dia ni jadi masa. Nampak kriya. Tak jadi manis dah weh. Kalau manis pun manis hak buat dia tak serupa. Manis hak buat dengan manis hak suka hati tak serupa. Nampak manis suka pun nampak tak itu mana. Tak sengerti mana. Dia tengok cedak. Maka di sini tu saya kata Muhammad mu boleh kenal. Mereka itu nadratan naim. Mu boleh tengoklah berseri, bercahaya. Nikmat dan suka hati tengok muka pun mu tahu dah. Allah. Bila mu tengok mereka itu, mu boleh tahu dah orang ni ahli nikmat. Tengok muka dia dah berseri bersinar, putih, manis muka dia tu baik, tu baik panggil tu baik nur. Cahaya muka dia, keseronokan dia tu baik, nampak di muka boleh tengok Muhammad. Inilah dia panggilnya tu hadat royak apa ni? Ha orang abrar. Ha orang abrar ni lagu ni lah. Dia kelakuan dia lagu ni lah. Maka dalam Quran ni tu hadat royak dua ha. Dia royak ha orang kafir. Begitu. Dan dia royak ha orang mukmin. Ni, dia royak ha orang mukmin ni. Begitu. Dia royak balasai orang kafir, royak balasai orang mukmin. Tu hai sebut berlaku, okey. Balasai orang mukmin pun royak, balasai kafir pun royak, hak orang kafir pun royak, hak orang mukmin pun royak di akhirat esok. Supaya kita orang mukmin ni ada dua perasaan. Perasaan yang pertama, berasa takut. Apa dah? Bila tu ada wajah hak ni, hak orang kafir ni, tak ada kena-mengena dengan kita, tapi berasa takut. Tidaknya. Bila royak hak kita orang beriman pula ni, mai perasaannya senang, berasa harap nak dapat balasan tu. Mai perasaan harap. Bila royak hak balasan, mai perasaan harap supaya kita ni berada di dalam harap. Isyarat Tuhan ni royak hak orang kafir, royak hak orang beriman, nawi kita ni ada dua perasaan. Perasaan takut pun ada, perasaan harap pun ada. Bila dengar hak azab orang kafir, perasaan takut. Bila royak hak orang beriman, balasan orang beriman, syurga tak syurga, nikmat syurga, berasa harap-harap kita ni. Nah itu ya. Hak tu nawi ada dua perasaan. Harap dengan takut nawi ada berlaku. Nawi campur dua tu, sama. Hasib. Nah apa dah? Dia royak balik sedap semua. Jadi harapan tinggi berdakwah, membawa pada tak heran pula kejahatan. Tak itu ya, penuh juga situ. Kalau royak hak azab semata-mata, membawa takut lajak wadah. Terus buat kerja buat apa dah. Tak itu buat amal semata-mata. Penuh wadah situ. Kadang-kadangnya dia membawa pada putus asa daripada rahmat tu. Jadi penuh juga. Dia kena wisama tinggi kedua belah tu. Wisama-sama berat kedua tu. Jadi hasib. Khauf dengan rojak jadi hasib. Sebab itulah cara tu royak hal kafir, royak hal ini, hal kafir ni. Nawi dah takut, nawi dah harap. Nawi dah takut, nawi dah harap. Sebab itulah Al-Quran ni royak hal nikmat syurga, royak hal azab ni aku. Habis itu kama dia kata yusqauna mir rahiqim makhtum. Wallahu subhanahu wa ta'ala.